Masih tertanya-tanya, sama ke cara beli gold bar 1 gram ataupun gold bar 1 kilogram? Sebelum itu, save dulu video ini untuk rujukan pada masa akan datang. Sebenarnya, kaedah belian emas di pabrik gold adalah sama. Yang berbeza hanyalah pada cara anda menerimanya. Ada dua kaedah pembelian gold bar pabrik gold. Yang pertama ialah belian terus, iaitu physical outright purchase. Jika anda ada RM514 pada hari ini, anda boleh terus beli gold bar 1 gram. Dan jika anda ada sekitar RM500,000, anda boleh terus beli gold bar 1 kilogram. Yang kedua, simpanan di akaun gap iaitu Gold Accumulation Program, kumpul sedikit demi sedikit sehingga cukup 1 gram, kemudian keluarkan gold bar 1 gram seperti ini. Ataupun kumpul sehingga 1,000 gram, kemudian anda boleh keluarkan gold bar 1 kilogram. Cara dapatkan gold bar pula untuk gold bar 1 gram ini akan dihantar ke alamat anda melalui pos berinsurans. Manakala gold bar 1 kilogram, anda perlu ambil sendiri di cawangan pabrik gold selepas anda tetapkan temu janji. Jadi bagi yang berminat untuk memiliki emas pabrik gold, anda boleh rujuk pin video saya 5 langkah buka akaun pabrik gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Sila follow saya untuk more sharing tentang emas.